Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum yang berbahagia kepada pensyarah saya, iaitu Dr. Muhammad Muzammil bin Muhammad Noor. Nama saya Muhammad Rizal bin Yaakob. Nombor metrik JK13754-21. Hari ini saya akan membentangkan tajuk ciri-ciri utama pensejarahan Asia Tenggara sebelum Perang Dunia Kedua menurut John Leach. Pembentangan ini akan menjelaskan 3 ciri penting seperti yang dikenal pasti oleh John Leach dalam konteks penulisan sejarah di Asia Tenggara. Pengenalan. Sebelum Perang Dunia Kedua, penulisan sejarah Asia Tenggara amat dipengaruhi oleh kuasa penjajah. Sebahagian besar sejarah ditulis oleh sejarawan Barat yang membawa perspektif luar dan meminggirkan pandangan tempatan. Menurut John Leach, terdapat 3 ciri utama pensejarahan ketika itu, iaitu bersifat Eurocentrik, terlalu fokus kepada sejarah kolonial dan kurang menggunakan sumber tempatan. Ciri pertama yang dikenal pasti ialah pendekatan Eurocentrik. Ini bermaksud sejarah ditulis dari sudut pandang Eropah dan meletakkan Eropah sebagai pusat tamadun. Masyarakat Asia Tenggara digambarkan mundur dan hanya berubah selepas dijajah. Contohnya, sejarah tanah Melayu sering bermula dengan kedatangan British, sedangkan kerajaan hebat seperti Sriwijaya dan Majapahit telah wujud lebih awal. Implikasi Eurocentrik. Pendekatan ini menyebabkan imej penjajah dipandang mulia sebagai pembawa kemajuan. Sementara itu, sejarah dan warisan tempatan dipandang rendah atau diabaikan. Akibatnya, penulisan sejarah menjadi tidak seimbang dan menidakkan sumbangan sebenar masyarakat tempatan. Ciri kedua, fokus kepada sejarah kolonial, iaitu pendekatan melampau kepada sejarah kolonial. Sejarah hanya menyorot pentadbiran penjajah, dasar ekonomi dan tokoh barat seperti Gubernur Jeneral. Tokoh tempatan pula hanya ditampilkan sebagai pemberontak atau penerima dasar. Sebagai contoh, Pangeran Diponegoro di Indonesia dilabel sebagai pemberontak walaupun beliau sebenarnya pejuang kemerdekaan. Begitu juga dengan tokoh seperti Ibrahim Yaakob di Tanah Melayu yang kurang ditonjolkan. Seterusnya, implikasi fokus kolonial. Apabila sejarah hanya menunjukkan penjajah, masyarakat tempatan kehilangan suara dalam naratif sejarah. Gerakan kemerdekaan dan perjuangan rakyat dipinggirkan. Akhirnya, sejarah menjadi milik penjajah dan bukan gambaran sebenar realiti masyarakat. Ciri yang ketiga, kurang menggunakan sumber tempatan, yakni pengabaian terhadap sumber sejarah tempatan. Penulisan sejarah banyak bergantung kepada dokumen rasmi kolonial seperti laporan dan surat rasmi. Sebaliknya, sumber seperti hikayat, inskripsi batu dan cerita rakyat dianggap tidak sahih kerana bercampur dengan mitos. Kepentingan sumber tempatan. Sumber tempatan ini sebenarnya sangat penting kerana mencerminkan cara masyarakat melihat dunia dan sejarah mereka. Contohnya, hikayat Hang Tuah bukan hanya cerita kepahlawanan tapi juga mencerminkan budaya Melayu. Prasasti
Bukti Talang Tua pula membuktikan kewujudan kerajaan Sriwijaya yang unggul. Tanpa sumber ini, sejarah menjadi berat sebelah dan tidak mewakili suara sebenar rakyat. Sebagai kesimpulannya, 3 ciri pensejarahan Asia Tenggara menurut John Leach ialah: yang pertama, pendekatan Eurocentrik; kedua, pendekatan kepada sejarah kolonial; dan ketiga, pengabaian sumber tempatan. Ketiga-tiga ini menjadikan sejarah tidak menyeluruh dan berat sebelah. Oleh itu, amat penting bagi kita untuk menulis semula sejarah dari sudut tempatan yang lebih adil dan seimbang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.